Pernah tak kita terfikir, rupa-rupanya di Malaysia ini ada batu meteor jatuh. Dan yang paling menarik sekali, selepas ia jatuh, tempat ini menjadi pusat arkeologi. Seluruh dunia datang untuk belajar dan menikmati semua pemandangan di sini. Ia bukan sekadar satu pengembaraan yang sangat-sangat best untuk orang muda, ia juga satu perjalanan yang sangat menarik. Dari kampungnya, orangnya, makanannya, keindahannya, sejarahnya. Yang paling best sekali ada Perak, man. Inilah dia, Lenggong. Kami bergerak daripada pejabat kami bersebelas Dok Mai, mana pejabat ini ada Travel11 juga, ada kereta juga, dan kami bersebelas memang bersama di sini. Dan sekarang ni bukan sekadar bersebelas, kami ada 16 orang di Bandar Baru Bangi, Seksyen 15 kawan-kawan. So kali ni ramai sangat sibuk, ada shoot sana shoot sini, kami pergi berempat sahaja. Alhamdulillah, saya, Khairul, ada Fatihi, ada Zul, ada Arif, dan juga Alhamdulillah juga kami 4 orang. Jadi kami sampai ke Lenggong lebih kurang dalam 3 jam perjalanan, terus ke homestay. Maksudnya kami tidaklah berjalan-jalan, kami pun dah gerak dalam tengah hari lebih kurang macam tu. So terus sampai ke rumah untuk melihat penginapan kami 3 hari 2 malam di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita dah sampai dah di homestay kita di Lenggong. Jom kita masuk dalam dan kita tengok review sikit apa-apa yang ada dekat dalam ni. Jom. Homestay kita ni style orang-orang kampung lama punya, style papan punya. Tengok. Ini dia punya ruang tamu. Dia punya ruang tamu just nice je. Ada kerusi sikit. Lampu pun pakai lampu-lampu lama Buka lampu sikit. Bukan, ni bukan lampu. Jom kita pergi kat pula di bahagian bawah ni, bahagian dapur. So ada tangga turun bawah. Jom. Ni bahagian dapur dia. Ada dapur, ada siki semua lengkap. Perut nasi pun ada. Kalau nak masak, peti ais ada, mission basuh pun ada. Toilet ada satu kat sini. Dan kita nak tengok pula dia punya bilik tidur. So dekat rumah ni ada satu saja bilik tidur. Lengkap lah untuk 4 orang, 4 packs lah, untuk cukup lah satu bilik tidur. Yang penting ada aircon. Asalnya nak masak, tapi macam malas baru sampai kan. Jadi malam tu kami keluarlah cari makan. Kita nak pergi mana malam ni? Kita nak makan malam. Ni kali pertama, ni malam pertama kami sampai. So kami singgah je mana-mana kedai makan. Kata traveller. Alhamdulillah kita pun dah sampai dekat Lenggong. Tolak dari Bangi tadi dalam 2.30. Sampai dekat homestay dalam pukul 6.30, 4 jam lah. Alhamdulillah. So malam ni ada aktiviti makan-makan malam saja. Untuk aktiviti hari esok kita nantikan lah. Ada macam-macam aktiviti lagi kita nak buat dekat Lenggong. Nantikan. Niatnya nak cari air je, tapi dekat sini kedai runcit dia memang best betul. Semua ada. Jeruk ada, kopi kampung ada, asam-asam ada, kuih-kuih ada, pelampung pun ada, selipawan ada, semua ada. Best. Dalam 10 minit boleh ambil apa saja. Tak nak. Bangun awal, yang bestnya dekat kampung-kampung ni memang tak terasa sebab dia sejuk je, lagi pula ada aircon.
So kami cari sarapan dan kami memang betul-betul nak menikmati roti canai yang agak popular di Lenggong ni, Mamu di Sungai, yang mana dia bukan sekadar ada keindahan-keindahannya, juga dikatakan antara roti canai tersedap yang berada di Lenggong. Okay, Alhamdulillah kita nak cari breakfast pagi ni untuk hari kedua kita di Lenggong. Dan kita nak makan pagi ni roti canai. Roti canai Zul. Kecil nasi lemak hari ni. Kalau ada. Kalau ada. Jom kita cari makan. Bang, tadi kami tanya apa akak tu, bedene tu sebut macam mana sebutannya? Bedene. Kalau berjaya sebut dengan betul, Ha? makan roti tu percuma. Percuma Oh. Bedene. Oh, salah. Bedene. Dia ada seorang je yang betul sebutan dia. Dalam kampung. Tak seorang Orang yang cipta nama. Ah. Dia ada macam satu dalam bahasa dalam Al-Quran kan jenis idgham tu kan. Aha. Cara sebutan dia, Fahaman dia tu lah. dia memang pure kampung, Sini. tak pernah keluar ke mana-mana. Oh. Memang dia sebut memang tak sama. Abang sendiri pun orang kampung ni pun tak boleh nak sebut dengan betul. Jadi takkan siapa yang dapat makan free tu. Tak tak. Kita ada roti bantal sardin special nak cuba dekat Mamu di Sungai. Dekat Temalong. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya sardin ni banyak gila. Tu yang best kalau makan kat kampung-kampung ni, diorang masak memang untuk orang makan. So dia ada telur goyang dia tu. So ada roti, ada sardin, lengkap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni boleh kenyang sampai tengah hari lah. Memang lah, sarapan pagi lah. Sedap teruk. Saya makan roti sarang burung. Bismillah. Selain daripada roti sarang burung yang ada dekat sini, ada juga nasi lemak bungkus. Jom kita cuba. Tengok nampak macam menarik. Kita tengok sikit apa yang ada dekat dalam. Oh, kat dalam dia letak sambal siap-siap. Jom kita try dulu. Padu-padu. Sambil-sambil dah siap makan tu, tengoklah tepi sungai tu. Menariknya ada kerbau ni tahu. Kerbau ni berada dekat area pulau yang boleh nampak daripada tepi sungai. Dan kami pun tak tahu ni kerbau orang bela ke, kerbau liar ke, tak tahu. Tapi betul-betul cantik lah dekat sini. Memang nampak permai sungguh. Kita berada di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Kat sini katanya ada Perak Man. Tak tahu apa ataupun siapa Perak Man tu. Jadi kita tengok masuk dalam. So, misi kita hari ni dekat Arkeologi Lembah Lenggong ni kita nak cari Perak Man. Kat dalam tu kita tengok dia punya ni lah Perak Man tu macam mana bentuk dia kan. Jom kita jalan. Boleh baca lah. Tamat. Lah, buka tamat settle. So, tengok sini dia kata kawasan dan pusat impak kesan meteorit. So, memang ada meteor jatuh dekat area Lenggong.
baru tahu ni meteor dah jatuh kat Malaysia. Kat sini kita nampak tengok. So misi kita telah berjaya. Kita dah jemput Perak Man, rangka asal yang betul, yang original kat sini. So Perak Man ni dikatakan adalah manusia pertama yang dijumpai di kawasan Malaysia. Dan bertuahnya dekat Lenggong ni, dia dah letaklah rangka asal ni untuk orang ramai tengok sendiri kan. Kali pertama saya dapat tengok sendiri rangka sebenar Perak Man. Sebelum ni duk baca-baca je, tiba-tiba jadi seram sikit lah. Sebenarnya dia punya replika yang sekali memang itu adalah rangka yang sebenar, dan dapat tahu lah macam mana kisah hidup dia. Mereka mengkaji dengan sangat-sangat terperinci satu demi satu macam mana dia hidup, kedudukan rahang, tulang dan sebagainya, kehidupan dia sehinggalah dia mati, macam mana cara pengkebumian dia apabila mereka jumpa bersama dengan apa dan sebagainya. Memang kena datang lah museum ni, bagus bawa anak-anak belajar. Apa AI ni takut lah pada tu dah rasa. Dan granit pancaran titik monza serta membentuk struktur utama siklim. Jangkaan ini mengakibatkan pengangkatan diikuti Bersebelas mula pada tahun. Macam boleh. Boleh satu. Siap. Oh, 20 ni 24 dulu. 4.20 satu RM5. Mana mau punya. Ni RM20. Kita bawa balik ni. Thank you, boss. Bos. Ada. Tu. Okay. Terima kasih. Tangkapan kita dekat Galeri Arkeologi. Lenggong. Perak Man dah jumpa. Jom kita balik. Dah lalang sampai ke Lenggong ni, kita dah pergi tengok Perak Man di tapak arkeologi tadi. Dan sebenarnya kita nak ke Pekan Lenggong pula, nak tengok apa yang ada dekat Pekan Lenggong, terutamanya nak cari buah-buah lah. Kalau ada buah-buah yang ada dekat sini, insyaAllah. Menariknya dekat Pekan Lenggong ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia betul-betul bandar yang permai sangat, aman sangat, damai sangat. Nak kata banyak kereta pun tidak, nak kata banyak orang pun tidak. Rasa macam nak pencen ni, rasa macam nak duduk sini lah. Pagi-pagi sejuk, pergi pasar tak jam, klinik pun tak ada orang. Itulah seronoknya di Lenggong. Kita singgah sekejap dekat pasar di Pekan Lenggong ni, cari buah-buah sikit, lepas tu kan esok kita nak masak, belilah apa-apa yang ada. Kita jumpa sesuatu. Oh. Lên hả? Kampung punya. Kampung punya. Sekilo berapa? Murah. Berapa murah? Ini ada mau balik, saya beli balik makan. Oh, hati punya. Oh, bukan jual. Saya sendiri ada pokok. Ha? Habis. Oh. Ingatkan nanti jual. Buka satu boleh lah nanti. Buka satu. Satu boleh. Buka kat sini boleh tak Anji? Nanti. Buka dekat sini boleh tak? Berapa nanti? Dah. Oh, tapi tu orang panggil tahu, tak kasih dia. Ya. Oh. RM5. RM5. Ah, angkat. RM5.
Kita berjaya dapat durian kampung RM5. Lalang kampung. Tak durian guys, RM5. Tak kat Acik tu, Acik tu bagi. Acik tu bagi Tak cukup kopi. Cukup kopi Tak cukup kopi. Tak cukup koka. Bismillah. Alright. Ngam. Bismillah. Yes. Naya. Kata tadi ni pisang apa? Tanduk. berangan. Pisang tanduk panjang lagi. Kita nak goreng cempedak ni. Tak tahu elok ke tak, tapi nampak kan dah masak dah. So first ni kita kena letak minyak sikit supaya dia tak melekat. So tangan kita pun sama. Ni cara bapak saya potong. Lepas tu kita potong macam ni. Kita letak minyak lagi. Ni baru kita buka. Oh, dia macam terlalu masak dah pula. Ha? Ada ulat takut. Ulat ni biasanya meloncat. Oh, banyak. Cancel. Alah. Kau tahu tadi makan kat kedai tu je tadi. Jadi Kak Yadi, sekian terima kasih. Kita buat pisang goreng lah. Kita buat pisang goreng. Kisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Jadi kita cuci balik tangan kita sebab kita dah berminyak ni. Kita berada dekat rumah Sungai Lenggong yang mana kita nak makan tengah hari. Dia hidang atas daun pisang. Masakan tradisional dia Lenggong. Kita ada makanan tradisional dekat sini. So ada dua jenis masak lemak. Satu masak lemak labu ni, masak lemak pucuk paku. Ada ikan perkasam, ada keli bakar, keli salai, keli bakar tak tahu. So ada ulat-ulaman, macam-macam sambal ada. Dan yang ni ada jantung pisang ni, memang legend lah, jantung pisang dengan pucuk ubi. So ulam pun sangat banyak. So ada ni masak lemak labu, ada ikan bakar. Bismillah tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia masak atas daun pisang. Kita nak makan hari ni di tepi Sungai Lenggong. Tepi Sungai Lenggong. Aku suka rasa dia masak guna apa. Oh. Daun kunyit dia banyak betul. Dan dia pakai kunyit hidup. Ya, ketara. Kunyit hidup, tak pakai, tak main serbuk lah. Sebab dia melekat. Kunyit hidup. Kunyit hidup ni bagus, antiseptik dalam badan. Ada luka-luka dalam badan kan. Betul. Alhamdulillah kita dah selesai tadi makan tengah hari yang sangat-sangat sedap. Berapa ringgit tu kena tu? Total semua kita ada 2 dulang tambah dengan ayam 4 betul. Total semua RM92. Murah berbaloi. Terbaik. Kalau nak pergi makan rumah makan yang makanan sedap tadi, kita boleh pergi ke ni. Oh ya. Rumah Sungai Lenggong. Jangan lupa datang. Okay, sekali lagi. Kalau ada free telefon Boleh, insyaAllah. Kita bawa Kita susun balik. Satu komplek ni ada 10 gua. Termasuk dengan Perak Man. Perak Man pernah tengok? Dah, tadi kita pergi. Kami pergi Ada tadi. gambar saya kan? Tak pasal. Saya jumpa tu. Oh. Saya orang pertama lah. Angkat rangka tu.
bagi kat Profesor Roynal lah. Semua di gua-gua di Lenggong ni semua saya terlibat. Di gua open site macam Bukit Bunuh tu semua saya terlibat. Dah 38 tahun saya dalam arkeologi lah. Lama dah. Ini batu sungai tau. Bukan batu gua. Batu sungai. Batu sungai dia buat senjata lah. Zaman Paleolitik usia 8,000 tahun. Ini batu sungai ni kulit dia ni buat dia dah buat pisau kan. Tajam lah. Ini makanan dia. Makanan perak man. Apa tu cik? Siput. Siput. Ya. Oh, letak atas tu. Dia ada dua teknik, satu dia rebus, satu dia bakar lah. Ini dia bakar. Ini lembu lah, lembu. Lembu. Bentuk lembu. Ada telinga dia, mata, kan? Ni kaki. Ni badan dia. Ni lembu. Bentuk. Ini buaya. Ini orang asli letak lah. Ya, dulu yang. Ini labi-labi. Ya, nampak. Ada satu lagi gua atas. Oh, Ni gua akar kayu tu atas. Itu gua atas je. Gua Tarzan. Kalau kita nak keluar daripada gua Kelawar ni, kita ikut ruang yang agak kecil tu. Tapi kita akan cuba. Saya akan pergi dulu. Bismillah. Boleh ni? Tu atas sikit. Akar ni. Dia mengeluarkan air lah. Kita potong sini lah. Potong gini lah. Dia keluar air tak. Dia air dalam tu lah pokok. Dalam pokok lah. Baik. Boleh lah nak ilah daga lah. Ya. Tapi kalau kita potong dia ada getah tu jangan minum lah. Itu beracun juga. Ada getah keliling kan. Kita keluar ikut situ lah. So kita akan ikut laluan ni, ada tali. Bukan tadi kuat-kuat lah. Pegang tali tu, kemudian kita akan Budak keluar kuat ikut. tu boleh masuk. Tahu saja. Bismillah. Tajam. Oh, dia tajam. Dia tajam ke? Dia boleh buat pisau lah. Dia masa zaman dulu mana ada ni, semua zaman batu ke. Dia gunakan ni lah.
Untuk rak buluh ke apa ke lapar daging apa semua digunakan ni lah. Terima kasih Encik. banyak. Jumpa lagi. Terima kasih banyak je. Ha. Terima kasih banyak. Minta maaf kurang-kurang mana je. Ha. Sama juga. Okay. Ya. Minum petang yang belum. Selepas kita berjaya masuk gua kecil tu, muat dan sebagainya, kita boleh tambah berat badan lah. Dah buang kalori. So, kita ada goreng pisang dan juga kita ada ni cucur kucai. Cucur kucai. Betul lah. Cucur kucai. Dan juga sos dia. Macam ni cara makan cicah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup. Betul kok. Buang pisang tu. Pisang tu. Tak payah cicak. Jangan cicak. Wah, tak ada. Kau betul? Orang kita buat saya jumpa dalam PTN ada Maggi. Buat Maggi goreng. Oh ya, Maggi. Ya. Okay, kau boleh? Kita jangan tukar anik kali ni. Takut Bau dia naik Takut hangit lagi. Jadi kita jangan kotak anik lah. Oh, okay. Sekat-sekat rambut ke apa jangan. Jadi kita baca bismillah. Betapa sejuk je kat sini tau. Beku-beku. Betul-betul sejuk lenggong ni. Beku. Malam ni sejuk. Malam ni sejuk Maggi goreng daripada THN. Ada bau-bau lenggong sikit. Itu dia. Pembahagian harta daripada Zul. Ini saya punya. Ini awak punya. Dia ada tebikai. Saya mau makan agama bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. InsyaAllah. Maggi naik. Dah settle aktiviti kita hari ni. Jom kita masuk tidur dulu. Nasi goreng dah siap. Buatlah sambal sardin sikit. Semalam ada beli sardin, cili pun ada lagi. Jom. Okay, Alhamdulillah kita dah pun selesai check out tadi, kemas-kemas dan sebagainya, dan kita menuju ke Tasik Raban. Let's go. Sebenarnya kita nak pergi ke Tasik Raban. Jadi, tapi kita awal. Lepas tu kita lalu ni, tiba-tiba ada Pekansari, macam pasar pagi macam tu lah.
So kita tengok juga. Singgah di Pekansari ataupun pasar pagi di Lenggong ini memang betul-betul rasa peluk kampung. Daripada jual ayamnya, jual ikannya, jual ikan sungainya, hidupan sungai tu semuanya ada. Sayur-sayur kampung daripada kangkung lah, pucuk paku lah, semuanya ada. Yang bestnya kami cuba juga putu perak. Rasanya tak jumpa kat tempat lain. Kat Bangi tak pernah jumpa macam ni. Biasa kita akan jumpa putu bambu ataupun putu mayam sahaja. So dia sedikit berbeza. Ada juga kuih-kuih yang lain, ada macam biabi cakoy, ada juga kuih peneram yang dibuat dekat situ juga. Ada macam-macam tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ke Lenggong, kalau sampai ke sana pagi Sabtu, memang kalian boleh pergi ke pasar pagi dia. Sangat seronok. Assalamualaikum. Saya Wan Nufisha daripada company TGB Buhaira. Kami jual perkasam dan ikan garang kunyit. So warisan daripada Perak lah. So ikan kami kebanyakannya daripada Perak, semua daripada Perak lah. Ikan lampam dan juga ikan loma. So ikan loma ni hanya terdapat di Perak, di pesisir daripada Lenggong sampai ke Great. Ikan ni hanya dapat kat sini. So ikan Lenggong ni tak dapat di tempat lain selain daripada sini. Yang last lagi satu ialah ikan lampam. Ikan lampam ni kita boleh dapat satu Malaysia, semua ada. So istimewanya lah loma lah dekat Perak ni. So cara buatan dia ni, so kita akan dapat ikan yang fresh dan kita akan awet dengan garam selama 2 hingga 3 hari untuk mengeringkan air dalam ikan ni. So selepas ikan ni dah kering, kita akan perap dia dalam air asam dan kita akan salut dengan beras dan kita pack. So proses pembuatan ni ambil lebih kurang ke 5 hingga 6 hari lah. Cara nak masak dia pula tak susah, senang. Kita cuma potong plastik ni, kita masak dalam minyak panas. Tapi di tepi ni kita siapkan bawang dan cili kering ataupun cili kecil ikut kesesuaian masing-masing lah. So bila dah goreng, sebelah dah garing, bila kita lepas dah pusing ke sebelah sana, kita masukkan bawang dan cili. So kita garing sehingga garing kedua-dua ikan dan bawang dan cili, baru kita hidang dalam pinggan lah. So ikan ni sedap dimakan dengan nasi panas dan juga agu dia yang paling sedap ialah dengan masak lemak lah. Kita nak cuba putu perak ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia ada daun pisang. Wah. Cubalah. Kenapa? Mewah weh. Sedap. Seterusnya kami terus ke Tasik Raban, yang mana Tasik ini disebut-sebut sebagai lokasi penggambaran. Kalau tahu iklan Petronas dulu-dulu tu yang ada kan, Acu beli apa kan, Angah beli apa, Along beli apa tu, iklan raya yang akhirnya dia beli seekor lembu tembus untuk mak dia. Sama juga penggambaran Anna and the King tu, ada juga penggambaran filem-filem lain di sini. Kenapa? Ia terlalu cantik dan dia ada kampung juga yang masih menggunakan sampan. Jadi kehidupan di sini memang best untuk didokumentkan. Sampai ke Lenggong tak pergi Tasik Raban tak lengkap, okey? Ya, di sini adalah sempadan dia. Sempadan antara Lenggong dengan Kuala Kangsar. Tadi kita masuk ke bawah ni, kita dah pergi kawasan Kuala Kangsar. Mana daripada Sauk sini ke bawah tu kawasan Kuala Kangsar lah. Mana daripada Kampung Kuak tu ke atas adalah kawasan Lenggong. Kawasan ni dia berbeza. Kami bercakap Mika, Yeno nak pergi ke mana? Tu percakapan kami. Lenggong. Kalau orang bawah ni dari Sauk ke bawah Jenalik ni, dia dah jadi bahasa Koma Mika. Ata teman. Orang Kuala. Iyalah Mika. Kalau belah ke Parit lagi, dia jadi Mika, Koma, Ata. Ni Sungai Perak yang kita duduk ni, Sungai Perak. Panjang dia 400 km. Mana air daripada Sungai Kejar, Sungai Kelantan bertemu, terus masuk ke Roya Beloh dan terus keluar ke bahagian Datuk. 400 km. Mana center dia tempat tadi di Tasik Raban tadi. 200 ke atas, 200 ke bawah. Maka kalau dahulu inilah laluan
orang yang dulu-dulu di Sungai Perak ni lah laluan mereka. Makna di Hulu Perak ni kita ada 4 empangan. Iaitu empangan yang pertama dia bina empangan Cendro lah. Lepas tu dia naik ke empangan Temenggong, empangan Kenering, empangan Bersiar. Jadi 4 empangan di Hulu Perak ni. Itu sebagai hidro untuk jana kuasa elektrik. Selesai di Tasik Raban, kami terus ke Kuala Kangsar. Mestilah, sebab dia memang macam mana pun orang lalu Kuala Kangsar. Jadi kami memang mencari laksa. Memang nak kena laksa lah, laksa sarang burung tu kan. So dapatlah jumpa dekat warung Telaga ni. Alhamdulillah. Makan dulu laksa, lepas tu nak singgah kat masjid baru balik. Kalau lalu di Kuala Kangsar tak singgah di Masjid Ubudiyah ni rugilah, sebab keindahannya, kecantikannya, kubah-kubahnya dibina dengan sangat-sangat teratur dan sangat terperinci. Ya, bukan sekadar kalau kita sampai tu rasa macam indah sangat, kita solat pun rasa seronok sangat. Alhamdulillah. Selesai sudah perjalanan kami di Perak. Bukan di Perak, di Lenggong sahaja. Di Perak ada banyak lagi tempat untuk kami singgah, insyaAllah mudah-mudahan. Kami di Travel 11 mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan kalian yang mana kami baru sahaja mencapai 5,000 subscribers. Teruskan lagi beri sokongan kalian kepada kami dan benda tu amat kami hargai. Jumpa lagi di episod akan datang.